Tak sangka, lepas bertahun urus rumah dengan lutut sakit, sekarang aku boleh berdiri tanpa rasa perit. Aku tahu bunyi macam kelakar. Tapi ini realiti yang aku sendiri tak pernah bayang. Aku tak bangga langsung aku lasak. Tapi bila dah bergelar isteri dan mak, penat tu satu perkara. Lutut sakit, kau tak boleh layan sangat. Dah lebih 10 tahun aku jaga rumah, urus anak-anak, naik turun tangga, angkat bakul basuh, masak berdiri lama. Tapi nak berhenti jadi mak? Boleh ke? Bukan sebab aku tak sayang badan, tapi bila hidup dalam tekanan, kerja tak pernah habis, sakit lutut tu kau anggap biasa. Walaupun dalam hati, rasa macam sendi dah tak nak berfungsi. Satu malam, aku terjaga. Nak bangun pergi tandas, lutut langsung tak boleh lipat. Kejang, mencucuk. Rasa macam ada benda korek isi dalam sendi. Aku terduduk tepi katil. Peluh turun laju. Nafas aku pendek. Pandangan aku kabur. Aku pandang cermin almari, aku nampak muka seorang perempuan yang dah terlalu penat. Masa tu aku tahu kalau aku terus macam ni, macam mana aku nak tengok anak-anak membesar, macam mana aku nak uruskan suami, nak rukuk pun rasa macam nak tercabut lutut, nak turun tangga pun rasa macam mendaki gunung. Doktor kata rawan lutut aku dah haus. Awal osteoartritis katanya. Aku senyum je. Tapi dalam hati, aku sedih. Aku fikir kalau aku dah tak boleh gerak, siapa nak tolong keluarga aku? Dari situ aku mula cari jalan. Aku jumpa satu produk jus Lenix. Dalam dia ada satu herba bagus. Orang panggil tulang gunung. Kulit kayu yang tumbuh di kawasan pergunungan tinggi. Orang dulu guna sejak lama untuk rawat masalah sendi, sakit lutut dan rawan haus. Aku ni bukan jenis percaya terus. Tapi aku nekat cuba. Sachet kecil je. Minum 2 kali sehari. Hari pertama biasa. Tapi minggu pertama, aku boleh berjalan tanpa rasa mencucuk. Minggu kedua, aku boleh sapu rumah tanpa duduk rehat setiap 5 minit. Masuk minggu ketiga, anak aku peluk aku dan cakap, "Mak dah kuat balik kan?" Masa tu aku tahu, aku dah dapat hidup aku semula. Jus Lenix bukan ubat magic. Tapi herba dalam tu betul-betul bantu. Tulang gunung, halba, temulawak, halia, herba yang bantu kuatkan rawan, buang radang, lancarkan darah. Tak payah rebus, tak payah bancuh, koyak dan minum. Terus boleh sambung urus hidup. Walaupun aku belum boleh lipat kaki lama, tapi aku dah boleh hidup tanpa sakit yang menjerut setiap langkah. Tekan beg kuning, tengok review pengguna. Ikhtiar sekarang jus Lenix ada dekat beg kuning tu.